Saya nak mengucapkan terima kasih kepada para netizen yang banyak yang saya dapati yang maki hamun saya, yang best sekali panggil saya makcik tudung hitam lah, kakak tudung hitam, dan bermacam-macam panggilan lah yang ditujukan pada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Dan ada pula yang suruh saya bertaubat. Alhamdulillah. Saya mengucapkan Alhamdulillah kepada semua teguran yang diberikan kepada saya, dan juga yang mana suruh saya bertaubat tu, insya-Allah tiap-tiap hari saya muhasabah diri saya, sebab saya ni tak perfect. Kita ni manusia kan, kita sehari-hari buat kesilapan. Jadi saya terpanggil pada hari ini, saya nak beritahu pada anda semua, disebabkan oleh pendedahan Puteri dan kritikan-kritikan daripada para netizen, membuatkan Mawib telah mengemaskini sistem mereka. Menurut pembekal yang menghantar Pampers tu, dia beritahu pada kami, Mawib meminta beliau mengesahkan yang Mawib telah memperbaiki sistem yang ada. Ia akan memberi manfaat kepada semua penerima bantuan. Bila sistem ni dah ada, seperti apa Puteri cakap tu, betul lah kan? Sebab disebabkan oleh teguran Puteri, benda ni cepat dilaksanakan oleh Mawib, dan bila sistem ni dah dilaksanakan dengan sempurna, para asnaf ni akan mendapat bantuan tepat pada waktunya. Saya berharap sangat tidak ada kelumpungan, macam kata susu tak dapat lah, bila tak dapat, sistem rosak lah, tak diluluskan lah, macam-macam benda-benda ni tak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Pampers tu kata dapat bulan 5, hantar bulan 5, tak tunggu sampai bulan 6, bulan 7 baru nak bagi bulan 5, bulan 6 punya. Saya nak ucap terima kasih juga kepada netizen, sebab kecaman-kecaman yang ada ni membuatkan sistem tu cepat dilaksanakan. Dan terima kasih kepada Puteri. Kalau Puteri tak buat macam ni, susah juga kan. Ada hikmah di sebalik semua ni. Netizen yang mengecam anda membuatkan asnaf-asnaf lain takut untuk bersuara. Sekiranya mereka tak dapat pun, mereka terpaksa berdiam diri. Jadi saya berharap sangat perkara-perkara sebegini tidak terjadi. Banyak komen-komen yang mengatakan mereka mohon zakat, tak dapat, macam-macam lah. Masalah yang mereka hadapi, ada yang pergi ke pejabat zakat, kena balik lah. Macam ada satu peristiwa dulu, 3 bulan dia pergi pejabat zakat, nak minta bantuan untuk ubat untuk isteri dia kena kanser, dan Alhamdulillah dia kebetulan berjumpa dengan Puteri di pejabat zakat, dan Puteri bawa jumpa saya. Alhamdulillah dapat diluluskan untuk beli ubat untuk penyakit kanser isterinya. Jadi saya berharap perkara-perkara ini tidak terjadi lagi. Kepada netizen-netizen yang mengecam saya pun telah memaafkan anda semua sebelum anda semua meminta maaf. Kepada komen-komen yang saya baca tu, ada yang mengatakan mereka mohon zakat, tak dapat. Bolehlah datang berhubung dengan saya, insya-Allah saya akan bantu anda. Kami di PPIM membantu tidak kira bangsa. Walaupun kami ni Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Perkataan Islam tu ada. Kami bukan saja menolong orang Islam, kami menolong bangsa lain juga. Kan? Ada India, ada China, ada bangsa lain yang datang minta tolong, insya-Allah saya bantu. PPM terbuka untuk semua. Saya berharap perkara ini tidak dipanjangkan, kerana setiap apa yang terjadi itu ada hikmahnya. Ini adalah cabaran kepada saya sebagai sukarelawan dalam NGO.